bunyinya. Nak betapa tingginya budi kita yang Tuhan nak berkisah yang tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh, kalau rendah masih jadi indah. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Yang betul sungguh, betul apa dikatakan. Selembut tarian, hoi nak mudah berlota, tutur bahasanya. Mari layu, mari kita berhijau, mari dengan Tuhan cakap tidak Dihitung beratus-ratus bilangan, digali beratus-ratus terpendam. Di lubuk yang mana tak terjangkau ingatan, makin dibongkar makin banyak yang terpendam. sini ibunya, tersurat itu loh budi, tertulis merah itu loh sono, sono dalam lagu pada tidak syahida, budi dalam tarian kita lindung padinya, aduhai indahnya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Amy Loyensi, wartawan cilik untuk saluran BLTV. Hari ini, saya berbesar hati dapat menemu bual dengan Cikgu Wong Lee Chin selaku Ketua Bidang Bahasa dan Penyelaras Nilam sempena pelancaran program Galakan Membaca dan Bulan Bahasa di sekolah kita. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk menemu bual dengan saya. Sama-sama, terima kasih atas jemputan ke program ini. Okey. Soalan satu. Bolehkah Cikgu menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan program Galakan Membaca yang dilaksanakan di sekolah kita? Okay, salah satu program galak akan membaca yang dilaksanakan di sekolah kita ialah program NILAM. NILAM ialah akronim bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca. Dan frasa ini bermaksud membaca diibaratkan seperti nadi atau jantung yang tidak berhenti membekalkan ilmu pengetahuan. Tanpa membaca, perkembangan ilmu itu akan terhenti kerana amalan membaca merupakan sumber ilmu dalam kehidupan kita. Jadi maklumat akhir NILAM adalah untuk melahirkan warga sekolah yang membudayakan amalan membaca dan seterusnya melahirkan warga sekolah yang berilmu pengetahuan. Terima kasih Cikgu. Soalan kedua. Pada tahun ini, pelbagai aktiviti seperti bicara buku, baca berita dan sahibah telah dilancarkan. Apakah kepentingan program ini kepada murid? Okey, kita sedia maklum bahawa setiap individu mempunyai minat dan juga kecerdasan yang pelbagai dan juga berbeza. Jadi dengan adanya pelbagai bentuk aktiviti yang disebutkan oleh Amy sebutkan tadi, murid mempunyai pilihan yang lebih luas untuk menyerlahkan bakat mereka dan juga untuk mengasah kemahiran bahasa mereka. Dan pada waktu itu juga mereka berpeluang untuk mengakses pelbagai bahan untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Jadi aktiviti seumpama ini akan membantu murid untuk menguasai kemahiran bahasa dengan lebih baik. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Amy tadi, bicara buku, membaca berita, spell it right dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Sepanjang tahun ini kita juga akan melaksanakan bulan kemanusiaan, bulan Wafat dan juga Carnival Day. Jadi di situlah mereka berpeluang untuk mengakses maklumat, seterusnya menyertai aktiviti tersebut dan juga berpeluang untuk membaca pelbagai jenis bahan bacaan mengikut minat mereka. Terima kasih Cikgu. Soalan ketiga. Adakah pusat sumber sekolah memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan program ini? Pastinya, pusat sumber sekolah merupakan gedung ilmu dalam sesebuah institusi pendidikan seperti di sekolah. Apabila murid-murid berada di sekolah, di manakah mereka dapat mengakses maklumat
dalam keadaan yang tidak ada gadget elektronik ataupun telefon pintar di sisi mereka, tidak seperti di rumah. Jadi untuk memenuhi keperluan sumber pendidikan kepada murid, pusat sumber memainkan peranan yang amat penting untuk menyediakan bahan bacaan yang mencukupi dan relevan dengan waktu semasa dan juga ruang pembelajaran yang kondusif, dan serta menjadikan pusat sumber sekolah sebagai tempat aktiviti galakan membaca. Dengan kata-kata lain, pusat sumber sekolah memainkan peranan yang penting untuk menyokong pembelajaran murid-murid sepanjang waktu mereka berada di sekolah. Oleh itu, peranan ini amat penting dan tidak mungkin dapat dijayakan oleh seorang guru sahaja, dan ini memerlukan kerjasama semua guru, murid-murid juga, khususnya AJK yang bertugas di pusat sumber. Inilah peranan mereka untuk menjayakan fungsi pusat sumber sekolah. Terima kasih cikgu. Akhir sekali, apakah harapan cikgu kepada murid tentang pelaksanaan program ini? Saya berharap murid-murid dan guru-guru di SMK Batu Lintang menjadi warga yang mengamalkan amalan membaca sepanjang hayat. Dan saya berkata demikian kerana membudayakan amalan membaca dalam kehidupan adalah umpama kita makan setiap hari. Jadi apa yang kita makan itu akan mempengaruhi kesihatan kita. Jadi apa yang kita baca akan mempengaruhi cara kita berfikir. Oleh itu, saya berharap kita warga sekolah amalkan budaya membaca, pilihlah bahan bacaan yang bermakna dan dapat membangunkan diri sebagai seorang murid ataupun sebagai seorang guru, dan akhirnya menjadi seorang insan yang produktif dan juga mulia. Akhir kata daripada saya doakan semua warga sekolah akan berjaya, SMK Batu Lintang menjadi peneraju dan sentiasa cemerlang pada masa akan datang. Terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tanya kepada Cikgu Wong Lee Chin atas pelantikan sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Gapor. Semoga cikgu dapat maju jaya di tempat baru, terus memimpin murid kepada arah kecemerlangan. Semoga cikgu dapat maju jaya di tempat baru, terus cemerlang dalam perkhidmatan dan terus memimpin warga SMK Gapor ke arah kecemerlangan. Tahniah sekali lagi cikgu. Terima kasih.